Assalamualaikum, hai, saya Noh. Saya bukan chef tapi saya tukang masak di dapur Siti Noh. Hari ni kita buat paprik, ayam dan sotong. Jom kita masak. Mula-mula kita sediakan sotong. Hari ni kita guna 2 ekor sotong sahaja. Ni sotong lebihan daripada yang kita buat ketupat sotong. Jadi kita gunakan untuk buat paprik sotong. Mula-mula kita buang semua ni lah. Buang dia punya gigi, dia punya perut, bersihkan dia punya dakwat-dakwat hitam, cuci semua bersih, bilas. Kemudian kita potong sotong tadi. Sotong ni sebenarnya kecil, tak perlu potong banyak-banyak macam ni pun tak apa. Potong 3 je pun tak apa dah. Dah siap potong, kemudian kita potong bawang besar ataupun bawang holland namanya. Mesti basuh dulu, kemudian potong. Dah siap, kita alihkan ke tempat lain. Lepas tu kita letak carrot juga. Potong carrot, basuh carrot dulu, lepas tu kupas dan potong. Dah siap kupas, lepas tu kita potong. Okey, kemudian kita letak juga bunga kubis sedikit. Hari ni tak ada putik jagung ataupun kacang panjang. Ini sahaja bahan-bahan yang kita akan letak. Kemudian kita panaskan minyak. Dalam minyak yang panas kita masakkan ayam. Lepas kita masukkan sotong. Okey, kat sini bila dah masak ayam dan sotong ni, kita boleh alihkan dulu, okey, untuk mengelakkan daripada sotong tu liat. Kini kita masukkan cili buh, 1 sudi kecil. Okey, yang ni bila kita dah masak lama macam ni, sotong tu dah jadi liat tau. Jadi kita masukkan cili hijau yang diketuk dan juga bawang putih. Nanti kacau-kacau. Ini macam minyak kita masukkan sayur-sayuran pilihan tadi. Ada warna hijau lagi cantik. Kemudian masukkan sedikit air, sos cili dalam 1 sudu, masukkan sos tiram dalam 1 sudu, kemudian kacau sebati. Sambil-sambil tu don't forget to like, comment and share. Dan masukkan daun limau purut. Rasakan dengan garam dan gula. Kacau sebati. Dah siap dah kita punya paprik. Jom kita hidangkan. Inilah dia paprik sotong dan ayam. Makan dengan nasi panas-panas dan juga telur dadar. Selamat mencuba. Thanks for watching.